So, good morning guys. Selamat pagi. So, kali ni vlog kita pasal minggu recital diploma. This is our final year project lah. So, biasanya ramai. So, our recital will be 5 hari. And I will call it festival recital. So, welcome to first day of festival recital. Sekarang kita on the way ke Dewan Sudirman. Baru gerak. Jumpa kat sana. Sekarang dah sampai. Waktu tengah drive diorang spam call aku tak perasan. Sebab MC tak sampai lagi katanya. Like macam, okay sekarang aku tak tahu macam mana. Okay, welcome to first day of recital. Aku nak vlog 5 hari. Boleh. Vlog gembira. Niatkan vlog. Lagi sambut MC kejap. 1 hour later. So Eva, lighting sini. So? This is before takut tak salah. Macam ni. This is me before recital. Yes. Relax. Lighting. Lighting takut sikit. Quite nervous. Bila turn kau? Esok. Nanti kan? So, ya, saya pun akan datang juga. Saya tengok aja berapa. Let's go. So, Eva? Saya rasa I'm happy because I finished my recital. But now I'm still nervous because I'm overthinking of my pieces because so many wrong. Tak apa, yang penting report kena ace. Recital 70%. Yep. Report 30%. Oh ya. Report and program book Yang ni berapa persen? 70%. 70. Wih, tinggi siap. Sayang gila kalau kurang markah. So this is our lunch. Dah habis apa? Ni lunch kita hari pertama. Laju je kau makan. Aku rasa tadi nasi macam berkepuk. So ni AJK makanan kita. Ya, aku tak makan nasi kau. Dah bagi kata-kata, dah bagi hand sign. Sekarang kita tengah run through. Cek stamina. Tengah rehat lagi. Lagi sama pukul 2. Sekarang baru 1:30 macam tu. Banyak masa lagi. So sekarang tengah orang petang. Much later. So guys, sekarang dah habis day 1. Sekarang waktu sound check. So, Mawi? Kata-kata? Apa? Kata-kata habis recital. Wih, aku dah rasa lega. Tapi aku agak takut sebenarnya. Sebab aku rasa takut nak tinggal kawan-kawan aku yang diploma ni. Sepuluh. Walaupun nak tunggu degree bulan 10 dan agak lama juga. Aku sedih sebenarnya. Oh, you guys yang mana dah settle, yang tak settle lagi, good luck guys. Do the best. Buat yang terbaik. Video ni post ni tau, minggu depan tau. Ni macam mana ni? Apa? Ni macam mana ni? Ni vlog je. Oh, vlog. Gila Jim, Macam mana sedap tidur? sedap sangat rasanya. Sedap tidur? Tadi kita tidur, waktu kita tidur kita main sedap sikit. Jap. Tidur sedap. Bukan tidur yang main sikit. Aku nak post ni macam mana ni? YouTube tak lepas dah. Kalau Minta cencet. kan aku cakap kalau aku nak buat vlog jangan klik benda gitu lah. Oh ya, tak apa nanti aku tut. Minta cencet lah okey. Okay, cencet. Okey dah. Tapi tu nanti letak gambar yang Mawi punya. Kalau kau ni datang tengok tradisional Lan dengan acap punya, confirm kau sekali gini tu. Kimi ya, scoop.
Nanti Kimi bawa yang korek, yang kundi, yang merah. Aku kata jangan bagi Kimi. Kena copyright dengan Tok T nanti. Habislah itik aku. Okay Michelle, kata-kata untuk hari pertama. Alhamdulillah, all went well. Walaupun ada sedikit delay tapi saya rasa everything is successful. Good luck untuk yang hari esok. Saya lah hari esok. Saya pun hari esok. Okay madam, nak kata-kata? Untuk Tak ada apa? kata-kata. Tak ada kata-kata. No comment. Semoga esok awak tak terketor. Ailio tu tak apa lah. Dia komen kita. No komen No Jangan comment. buang mata ratu Depan tu je tak apa. So sekarang dah settle sound check, dah main semua part yang critical. Okey je, high C kena. So sekarang nak balik. Mic aku penis. Ya. Dah sekarang kita balik rehat. The following day. So what's up guys? Saya dah tidur pukul 10 kot sampai 12 lebih besok. Lepas tu bangun-bangun tak boleh tidur pula. Dah gila. Sekarang kita tengah makan. Lapar, kita kena layan perasaan sikit. Aku boleh. Jumpa esok lah. Hi guys, so selamat kembali ke day 2 of Festival Recital. Sekarang saya di dressing room bersama PA saya hari ni. Hai. Cantik lighting untuk vlog. So macam saya macam nervous sikit kalau tengok dari depan. So maybe nak tengok daripada atas je. Macam tu daripada park kat sini santai. Ini baju kita band Beethoven. Kalau tak main Beethoven, main Mozart. Tapi tak ada baju Mozart kat bundle tu. Okay, see you guys later. Hi guys, so update. It's about, what time is it now? 2.40. Still 1 hour 20 minutes from my recital. Already kat backstage. Lupa nak record tadi, aku tak ingat aku record kat mana last. Before rehat rehat tadi ada buat run through. Which is lupa juga. Sebab tak boleh. Ni hari aku kena fokus sikit. Itulah. So yeah. Tadi baru kira tau, macam tadi macam 12 jam lagi aku buat bagi 12 jam lagi. 11 jam lagi. Tak tahu dah sejam 20 minit lagi. Vlog. Apa satu? Okay Zeti, kata-kata. Satu perkataan. Sampai habis. Dah habis. Nak buang flute, nak patah flute, nak jual satu. Orang. Kena sensor. Kau. Dah habis dah. Gatal. Kita lepas dah ikhlas. Lepas nak ikhlas. Dia ada yang gatal, ada yang tak gatal. Okay. Ini? Kata-kata? Kata-kata. Untuk Azim. Kata-kata dah habis. All the best. Kena sensor ni bahaya. Dia cakap ada lebih pula tampang kejap ni. Tak ada masa dah jealous. Dah, aku dah bagi hint. Kata-kata. Lepas recital. Lepas dia kata dah boleh buat dosa banyak-banyak dah. Dia tengah standby buat dosa ni. BBQ. Aku Aiman ada. Sekarang tengah main, tak tahu main apa depan ni. Okay, tahulah main apa. Mati purple. Perempuan. Okey. Kenapa sekejap? Lagi suara. Memang thinking this sweet as time ni. Hai. Apa ni? Tak ada apa, vlog je. Oh, hai. Saya perform kejap lagi. Doakan saya masih hidup lepas habis perform nanti. Tak ada medicine nak rajam bukan trombon ni. Zubir, okey? Okey? Aku dulu perkataan untuk korang. This is me 10 minit before. Quite anxious. Adrenaline sikit.
1 hour later. This is me after my performance. Maybe I can already dig my own grave. Tiba. This is me after recital diploma. So ya, dah habis. Yang terjadi, biarlah terjadi. I mean, kita manusia tak lari selapai. So yeah, now what? Lighting ni lah cantik sini. Lighting sini cantik. Gila bos. Tengok bos. So guys, selamat hari kedua lagi. Masih hari kedua. Saya nak Pergi soncap. Nampak Air balik ke? Tak tahu dia, aku tak ada hal tuju ni. Tak ada hal tuju kehidupan dah. Tinggal mati je. Nampak sangat lakon ni. What we doing, man? What we doing? Apa kata-kata selepas perform hari ni? Girls. Okay. Pais balik ke? Tak ada, aku tak tahu nak gimana. Dah tak ada hal tuju dah ni. Tinggal mati je. Mati je. Salah repeat sekali. Habis kena copyright video aku. So guys, baru habis itu sound check. Aku pun tak reti sangat. Sebab moden macam tak tahu. Kalau klasikal aku boleh reti lah tahu susunan semua macam tu. Sekarang kita nak pergi makan. Bye. Nak pergi mana Revi ni? Ya, sekarang nak pergi makan. Apa tak makan langsung lagi hari ni. Nak save reward. Betul weh. Diploma ends in a random evening. Macam tu. Much later. Sebenarnya dapat makan. First meal of the day. Mubang ke? Mana lah? Jumpa nanti. Kita beli air. She's so fine tonight, and as long as I got my suit and tie, I'ma leave it up on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a few things. Early the next morning. Selamat pagi guys. Selamat kembali ke hari ketiga festival recital. So sekarang kita nak pick up makanan. Untuk recital hari ni tugas saya pick up makanan. Saya kru. Yes. Sekarang dekat Sumbang. So guys, makanan kita hari ni nasi hujan panas. Wangi bau dia. Mengancam. Tak sabar makan tengah hari saya. So guys, dah pick up. Sekarang nak menuju ke UiTM balik. Let's go. One long angry line later. Hai guys, kembali. Hai guys, dah kembali. Kami baru lepas parking. Tadi angkat lupa nak record. Angkat makanan, parking depan ni dulu. Sekarang sambung jadi kru balik. Baru nak start jadi kru. Yes. Haji. Macam mana? Lama tak jumpa. Saya tak recital lagi. Tak, bukan. Macam mana perasaan, persediaan? Gentar-gentar. Ada kupu-kupu. Ya kan? Dia tak boleh hilang nervous tu. Aku tak tahu. Dia bukan butterfly. Dia kupu-kupu. Dia bukannya happy. Dia alamak. Mana air aku? Dia boleh minum tak apa lah. Kita kalau minum ya Allah. Nadia. Bunga bertambah Tadi rasa satu je. Snack. Snack. Okay, 1, 2, 3. Riza Tony. Didi kau. Ada. Ni siapa punya? Fatin. Alex. Fatin. Faiz. Lexo tak ada? Ni siapa bawah ni? Fatin. Oh, ni Fatin lah. Punya dapat? Kau punya tak.
Dah terrecord. Nanti aku sensor kat YouTube. Nebus. Mau datang rumah tadi tak ada hang pun. Tak ada. Aku dah tahu semua. Abang buat relax lah. Abang boleh buat relax. Tak ada. Nampak. Ini je. Relax lah. Tengah relax. Boleh sangat lah. Dia company je hari ni. Dia kan main pun. Oh. Masa pergi untuk makanan. Berkira tu makanan. Kau tahu Kau orang bayar tak... lebih je untuk makanan. aku tak bayar lagi. Tak bayar lagi. Jim, kereta aku rosak Jim tadi. Kereta aku rosak Jim. Ah. Ni Dia bukan alasan. Kereta Haji pun rosak tau. Dia boleh jangan ambil makanan tadi. Kereta lain Jim. Kesian kat aku Jim. Yelah. 380 Jim kena bayar Jim. Nanti bayar. Oh, rasanya minta tu daripada week 3 kot bayar RM30 tu. Rasanya kalau bayar ansur-ansur kan lepas lah RM1. Aku memang nak bayar Jim hari ni. Tapi kereta buat panggil Jim. Semalam makan salam noodle RM30 lepas pula. Semalam bukan aku yang bayar ke? Dia bawa dating. Ya ke? Alamak nada kantor kan. Nada kantor kan. Saya boleh explain. Saya tak ada apa-apa. Ya mungkin saya tak ada apa-apa. Nak gagak. Orang percaya muka penjenayah ni. Oh, tak apa, nasib kau dah habis settle. Ya, habis tu boleh buat pelak. Ada ramai orang kat luar. Macam orang. Biasalah. Okey je kan. Macam biasa. Okey je lah. Yang mana ada supporter. Fans aku tak tahu. Ya, ajaklah. Saya masuk macam ni tau. Apa khabar ya Item Salam? Macam tu. Memang aku buat. Tak ada. Upon you, madam. This upon you, madam. Oh boy. Point you. Dia 4.30 sampai 5 aku dah booking. Jadi aku punya. Tak siapa ni? Bukan tak lapar dia. Madam kenapa lah? Kenapa? Aura lain lah. Orang lain. Malam soundcheck saja pun dah aura lain lah. Dia macam gerah kejung Comel. nyanyi dia. Comel? Comel. Nyanyi esok ni. Dia ni. Dia support saya. Saya kumpas semua. Selepas ada. Swipe up. Ni Habibah kita. Hari ni. Benar ni. Ni makeup artist dia ni. Makeup artist. Yes. Ni tengok makeup by me. Hidung by Bye bye kiss. Of Masih course, bye-bye kiss. mata lah. Boleh korang boleh contact C93. C93. C98. Oh, C98. C98. Kontak Aisyah. C98. C98. C98 Ken Rimba. Kerimba. Confident betul. Ni macam mana? Okey? Okey. Baik, ni ketua kita kan. Saya di 3. Mana ada ketua? Kenapa tak ketua? Orang pakai intercom lah tu. Kita tak suruh kan. Cepat. Boleh cakap-cakap tu. Orang cakap sikit. Macam mana hari ni? Macam mana hari ni? Hari ni semua berjalan dengan lancar. Jauh. Lancar ke lancau? Lancar. Oh, lancar. Okay. Setakat ni lah. Saya jadi 3 orang. Kita korang yang jadi. tu? Ni orang Nak order McD? Tak ada. Big Mac? Tak ada. Oh, tak ada. Mac sausage ada? Mac sausage. Kerusi berapa sini? Siapa ni? 5. Yang benar. Siapa? Ramai kan? Untuk siapa ni? Untuk klasikal kita. So hari ni saya bersama seorang performer. Hai. Saya mau Banyak cantik sini. buat handsome sikit lah. Saya akan perform pada pukul 4.30 nanti. Jumpa anda di sana. Hai semua. Day 3. Today we renang clarinet. So korang macam mana? Tak beri. Kita orang okey je. Rumah Habibah guys. Dia goyang juga guys.
Hebat ni. Korang patut menarik kat depan actually. Kat sebelah Vincent. Cak. Joget? Nah, dia berjoget. Sini ada orang kelaparan. Lapar. Dah. Habis. One shift later. Sekarang kau apa? Sekarang kau apa? Hai guys, so sekarang dapat setengah. Habis. Ni kau berapa? Habis dah. Last kan? Last kan? Ada satu lagi. So guys, sekarang dapat setengah. Dah sakit belakang nak kena tolak piano. So lepas ni tinggal modern bass. Ni VV. Ni okey? Okey. Tak sabar. Tapi tak boleh mari depan. Sedih lah. Tak ada depan lah. Bisa okey. Okey. Nah, cepat. Bila minat boleh tag out. Merah. Tak kena sini sikit. Tak kurang kat sini. Abang masuk. Tengah mas. Sandar insider. Masa tu. Saya akan perform swipe up. Ada video lagu lagi dia nak bass. Nanti solat dulu. Mengah sikit Rangga. Kau apa ni? Nak record. Record di sini lah. Tak ada apa? Stand tu memang stand back kat situ ke? Stand apa? Stand tengah tu. Tu mouse ke? Mouse ni stand. Penyanyi nanti macam mana? Sebelah. Nyanyi? BV tepi tu. Ada wireless. Wireless? Mikrofon. Suara bulas. Bulas. Ayolah, last lah. Lah, saya je lah. Saya fikir. Fikirlah sekarang. Nak bawa stand nanti. Tadi lah. Ikut lah. Aku dah habis. Aku dah habis diploma. Aku dah bebas. Aku tak payah tengok double bass. Report tak siap lagi. Report lagi. Ni second guna sekso ke tak kan? Ada yang sekso. Tak, dia bass gitar, drum, keyboard. Sekso 3 lah. Sekso ni Ni? Andil lah kot. Seks ni. Sekso. Kalau post ni kena copyright tak? Malas nak edit balik. Asal tangan cek. So dah settle, jom balik. Apa semua tak mau kita. Ha? Tablet apa semua tak mau ni. Tak tahu. Jom balik. Piano tak tolak dah, biar. Piano tu, tolak jatuh tu. Habis. Tak ada kan? Piano kita boleh simpan lah kan? Esok siapa yang teknikal esok pandai muka dia.
Semua moden. Tuan dah habis lah. Siapa yang teknik esok? Ha? Esok kita nak esok. Semua Pan. Pan. Kami. Padang sini. Ramai. Recall kat dia. Recall atau misi pertama akan recall kat siapa tak habis ni. Yes. Tanya. Mana? Dia si Tuan. Tuan memang terbaik. Jangan lupa report. Datang. Ha. Apa datang je? Jumpa. Komentari. Many hours later. Assalamualaikum guys. Untuk saya setelah berehat seketika dah cukup tidur. Sekarang kita melepak. Aku nak tidur lagi sial. Tengah ke ni kena kau punya angin. Wah, aku dah perut. Di sini saya ada carbonara. Tinggi ya. Oh, macam pencuri. Okey dah.